Kata mereka, Suhaila tahan kenderaan sambil gendong seorang bayi. Ada juga yang nampak Suhaila mundar-mandir dekat warung Mak Nap pagi-pagi buta masa warung tu belum buka lagi. Paling menggerunkan, ada yang kata ternampak Suhaila berdiri perhati je warung Mak Nap waktu siang masa pelanggan tengah makan. Tubuh Suhaila masa tu penuh dengan darah. Lebih kurang 2 bulan lepas kemalangan tersebut, Mak Nap tutup kedai. Dia dah tak dapat bertahan lagi sebab dah tak ada pelanggan yang datang. Bukan tu je, warung dia tu betul-betul berhantu. Dihantui oleh jelmaan Suhaila sampai penduduk gelar warung tu sebagai warung hantu. Tak lama kemudian, penduduk kampung dikejutkan pula dengan berita Mak Nap sekeluarga telah berpindah ke Kedah. Kenapa Mak Nap tiba-tiba pindah? Itulah yang jadi persoalan. Mereka tak faham kenapa Mak Nap pindah sedangkan dia boleh je buka warung dekat tempat lain. Mak Nap pun bukan berasal dari Kedah pun. Lama penduduk sekitar cari punca segala yang terjadi. Akhirnya heboh cerita mengatakan sebenarnya ada rahsia yang cuba disembunyikan di sebalik semua ni. Rahsia sulit yang cuba disorok oleh Mak Nap. Sebenarnya kata mereka semua tu berlaku sebab Mak Nap marah bila dapat tahu suami dia ada hubungan sulit dengan Suhaila, salah seorang pekerja di warungnya dulu. Umur Suhaila pula baru 20-an sedangkan dia dah dekat 50-an. Hubungan sulit suaminya dengan Suhaila tu terbongkar lepas Suhaila hamil 4 bulan. Bila dapat tahu rahsia tu, Mak Nap naik darah dan terjadi pergaduhan besar antara Mak Nap, suaminya dan Suhaila. Mak Nap tak izinkan suaminya bernikah dengan Suhaila dan buat cerita kononnya Suhaila perempuan jalanan dan buat perkara tak senonoh dengan ramai jantan. Mak Nap pernah ugut Suhaila nak bomohkan dia sampai mati kalau dia tak berambus dari kampung tu dan suruh Suhaila gugurkan kandungan. Kalau ada sesiapa tanya, cakap je tak tahu mana satu bapaknya. Mak Nap tak nak Suhaila kaitkan nama suaminya walaupun satu ayat. Kalau tak, siap. Inilah yang buat Suhaila tertekan. Dahlah dia datang dari pedalaman Hulu Perak, keluarganya bercerai-berai dan miskin. Pada hari kematiannya,